Okey geng. Itulah dua bahan yang kami pakai selalu mengiratkan anda tu. Lampu tu dengan dua bahan tu kita orang boleh nanggal situ geng. Itu adalah power steering. Itu adalah minyak brake. Caranya mudah. Kami nak tip dengan kita orang. InsyaAllah berkesan geng ha. InsyaAllah. First kali kita orang sediakan tisu. Yang penting kita orang ada kain bersih. Pertama sekali kita buka. Lepas kita buka, kita ambil minyak brake dulu. Kita ambil minyak brake. Agak-agak macam tu lah geng. Macam tu. Kita orang sapu kat situ. Sikit salah tak nak sapu dulu. Sapu. Okay. Pastikan semua kena. Bau lampu kita orang boleh dikatakan berkesan lah. Lepas ya, ambil lagi tisu sikit. Kita orang jangan campur ya. Kita orang ambil tisu baru. Tisu kering geng lah, bukan tisu basah. Yang simut tisu basah. Jadi kita orang ambil power steering, minyak power steering tu. Okey. Cukup minyak besar. Okey. Tangkah ke situ. Lap ke situ. Gosok. Rasa kita orang semua dah kena. Ambil tisu dua helai. Kita orang lap hidapnya. Okey, lap. Ini semua dah kena. Kita ambil kain bersih. Ambil kain bersih. Lap. Lap. Itu ada yang terakhir geng ah.